betul asal usul nasi goreng Cina ni? Baru-baru ini, banyak hantaran berkenaan asal usul nasi goreng Cina muncul semula. Ada yang mengatakan bahawa disebabkan masyarakat Cina kononnya tidak makan pedas, mereka mencipta resepi nasi goreng yang tiada cili. Hasilnya, terbentuklah akronim Nasi Goreng Cina yang katanya bermaksud nasi goreng cili not available. Macam tak logik je kan? Rasanya cerita ini lebih kepada gurauan atau mitos daripada fakta sebenar. Sebabnya satu, kenapa ejaan cili macam tu? Dan kedua, kalau korang tengok teknik cara masakan dari wilayah Sichuan di China yang mementingkan kepedasan. Nampak kan? Tengok pun dah buat lidah kebas sebab pedas. Nasi goreng apa yang korang suka? Fakta suka nasi goreng Pattaya, tak nak telur, tak nak sos. Nasi goreng, sungguh lazat, sungguh sedap, sungguh enak, digoreng dengan perenca adabi.